yang doktor kata sejak lahir mereka terdedah dengan macam gadget, teknologi, games berbanding kita dulu. Betul. Secara tak sedar diorang memang dari lahir lah memang mereka boleh terima. Sepatutnya diorang memang sains tu memang dalam diri diorang. Okay. So setiap kali saya rasa kita belajar dari kegagalan yang kita lalui. That's why apa yang saya cakap tu, kita sentiasa menambah baik ataupun buat some improvement to our previous one. So setiap kali apa yang kita buat tu, kita memang akan improve balik apa yang kita pernah tulis. Kalau you tanya saya, memang penambahan tu, improvement tu memang adalah dari setiap tahun ke tahun. Saya rasa benda tu memainkan peranan yang penting untuk saya pelajari dari kegagalan, dan benda tu yang menyebabkan saya menang pada kali ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali kita dalam sesi Bual Sains Mosti 2025. Saya Nur Hidayah binti Abdul Rashid selaku moderator pada kali ini, bersama-sama dengan panel jemputan kita pada hari ini bagi membincangkan tajuk berkaitan dengan Anugerah Saintis Muda Negara. Seperti mana kita sedia maklum, Mosti melaksanakan Anugerah Saintis Muda setiap tahun bagi mengiktiraf sumbangan saintis muda dalam bidang penyelidikan sains, teknologi dan inovasi negara. Pada tahun ini, kriteria ASMN telah ditambah baik dan pencalonan pada tahun ini telah bertambah daripada tahun sebelum. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panel jemputan khas kita pada hari ini, iaitu yang berusaha Dr. Wong Sok Kuan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang dan terima kasih yang berusaha doktor kerana sudi hadir dalam sesi podcast Mosi kali ini. Pastinya semua pendengar kita ingin mengenali siapakah penerima tersebut dan tajuk penyelidikan beliau yang membolehkan beliau dinobatkan sebagai penerima Anugerah Saintis Muda Negara tahun 2024 bagi kategori biologi. Saya mohon untuk doktor memperkenalkan diri dan menceritakan serba sedikit latar belakang doktor. Okay, terima kasih Cik Hidayah. Terima kasih juga kepada Mosti atas jemputan. Nama saya Wong Sok Kuan. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Farmakologi, Fakulti Perubatan UKM. Okay. So, kalau sedikit dengan penyelidikan saya kini saya tengah menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan untuk mengkaji pengisyaratan dalam badan. Contohnya apa-apa isyarat yang akan diberi daripada badan kita semasa berpenyakit dan juga semasa sihat. So antara penyakit yang saya sekarang tengah fokus kepada adalah sindrom metabolik. Untuk pengetahuan semua, sindrom metabolik merupakan satu keadaan yang berlaku secara serentak di mana keadaan perubatannya adalah termasuk kegemukan, aras glukosa yang tinggi, aras kolesterol yang tinggi dan juga tekanan darah yang tinggi. So kajian saya juga mengkaji sedikit untuk mengkaji hubung kait antara sindrom metabolik ni dengan juga kesihatan tulang. So itu adalah sedikit sebanyak mengenai penyelidikan saya. Okey doktor, kita terus pada soalan ya doktor ya. Ya, tanpa membuang masa, apakah yang mendorong yang berusaha doktor untuk menjadi seorang penyelidik dan terlibat dalam kerjaya berkaitan teknologi iaitu medical dan healthcare ini? Okay. Untuk saya rasa dorongan utama saya adalah peluang yang sedia ada dengan minat yang semula jadi dalam saya. Untuk saya rasa saya berpeluang untuk menerima pendedahan yang baik dari segi pendidikan, dari segi akses sains pendidikan seawal saya masa sarjana dulu. Okay. So dari masa ijazah sarjana tersebut, saya telah memahami dan juga mempelajari tentang komponen pengisyaratan sel tadi yang saya sebut tadi. So yang itu adalah apa yang saya belajar masa sarjana, dan kemudiannya saya juga mempunyai peluang untuk menyambungkan untuk PhD Dr. Falsafah saya
pada masa itu bidang saya ada pertukaran sedikit ke farmakologi, bidang farmakologi, di mana saya ingin mengkaji kesan baik ubat-ubatan untuk pelbagai penyakit, untuk rawatan sindrom metabolik dan juga penyakit yang berasaskan tulang. So disebabkan dengan peluang yang sedia ada dengan akses kepada penyelidikan ni, so benda ni adalah menyebabkan minat saya semakin meningkat dan seterusnya dalam kerjaya saya menggabungkan kedua-dua kepakaran ini, iaitu dari segi pengisyaratan sel dan juga kemudiannya adalah untuk mengkaji ubat-ubatan, kesan ubat-ubatan dalam kedua-dua jenis penyakit ini. Sebab untuk saya penyakit ni bukan sekadar masalah dari segi individu. Dia juga menimbulkan beban kepada komuniti, keluarga, komuniti dan juga negara. So untuk saya adalah penting untuk kita memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan dengan semua ni supaya kita boleh memberi menjaga kesejahteraan rakyat dan juga memberi untuk kesejahteraan sejagat juga. Okey, maknanya akses kepada pendidikan awal tu doktor yang menyumbang kepada dorongan doktor untuk menjadi seorang penyelidik. Ya, betul. Kalau macam tu, siapakah tokoh ataupun idola doktor dalam ni dan kenapa beliau menjadi idola doktor? Okay, so untuk yang pertama sekali, saya akan menamakan seorang yang lebih dekat di hati saya ataupun lebih dekat dengan kerjaya saya sebagai seorang penyelidik ini. So yang pertama adalah Profesor penyelidik utama saya semasa pengajian PhD saya. So beliau adalah Profesor Dr. Iman Irwana Sulaiman. So beliau merupakan penyelidik utama saya dan juga beliau merupakan seorang pembimbing akademik kepada saya. Beliau adalah mentor kepada saya yang mendorong, membantu saya dan juga membentuk cara saya berfikir, bekerja dan berdepan dengan cabaran. So saya sentiasa kagum dengan ketekunan beliau di mana beliau adalah sangat aktif dan committed walaupun beliau telah bersara pada tahun 2020 sebenarnya. Tapi beliau terus menyumbang dalam bidang penyelidikan dan sekarang beliau merupakan profesor kehormat dalam jabatan kita juga. Okay, so untuk saya pada masa tersebut, saya sebagai seorang pelajar, beliau sangat menyokong pelajar, membuka peluang kepada saya juga untuk cuba idea-idea yang baru. So beliau sentiasa membimbing saya. So saya ambil contoh, salah satu contoh adalah beliau pernah menjemput saya untuk menyumbang dalam penulisan buku semasa saya sebagai pelajar sarjana. Walaupun pelajar sarjana, penulisan buku adalah sesuatu yang baru bagi saya pada masa tersebut, tapi saya mengambil dia sebagai satu peluang supaya saya boleh belajar benda yang baru. So saya terima jemputan tersebut dan saya juga menjadi salah satu penulis bersama untuk buku tersebut. So tanpa dijangkakan pada masa tersebut, tanpa dijangka, buku tersebut sebenarnya lepas 2 tahun dari penulisan dan juga penerbitan buku tersebut, saya telah memenangi anugerah buku negara untuk buku yang ditulis bersama tersebut. So saya rasa kalau sekiranya saya tidak mengambil peluang tersebut, saya tidak akan diiktiraf, saya tidak akan dapat menerima anugerah tersebut. So yang itu adalah salah satu reason juga kepada dia menjadi tokoh saya dan juga idola saya selama saya dalam kerjaya saya. Okay. Alright. Salah satu lagi yang mungkin tokoh yang kedua yang boleh saya fikirkan adalah Mario Capucci. Beliau merupakan seorang penerima hadiah Nobel. Apakah sebab saya pilih dia sebagai tokoh? Sebenarnya saya pernah jumpa beliau semasa saya pergi ke Lindau Nobel Laureates Meeting. Saya merupakan wakil Malaysia, salah satu seorang wakil Malaysia yang pergi dekat situ. So saya juga berpeluang untuk menyertai salah satu program diorang adalah Laureate Lunch. Laureate Lunch maksudnya dia adalah satu aktiviti di mana
10 orang saintis muda akan duduk bersama penerima hadiah Nobel laureates tu, duduk bersama dan kita berbincang, kita sembang berkenaan dengan apa yang kebanyakan adalah berdasarkan penyelidikan mereka, apa motivasi mereka yang boleh menyebabkan mereka dinobatkan sebagai Nobel laureates. So saya pernah tanya, saya berkesempatan untuk bertanya berkenaan dengan beliau, adakah kita sepatutnya kena sentiasa berfokus kepada apa yang kita buat, ataupun kita perlu sentiasa berubah, mencari sesuatu yang baru. So apakah nasihat daripada beliau adalah dia menggalakkan kita untuk sentiasa mencuba sesuatu yang baru, mencari peluang-peluang yang baru, melihat benda-benda dari perspektif yang berbeza, keluar dari rutin seharian, maju dan terbuka kepada perubahan semasa. So beliau juga mengatakan bahawa beliau menghabiskan 12 jam sehari dalam makmal, itu adalah resipi kejayaannya. So itu adalah sesuatu yang sangat memberi motivasi kepada saya. Okey, yang kita dapat 2 orang tokoh idola untuk doktor. Ya. Seorang Dr. Ima dan seorang Dr. Dr. Mario. Dr. Mario, okey. Yang Dr. Ima tu daripada tokoh idola sehingga ke rakan penyelidik. Yes, betul. So sekarang even sampai sekarang kita masih bergerak ke arah destinasi yang sama. So kita still bersama-sama menjalankan penyelidikan. Sebenarnya bukan sahaja anugerah buku negara yang pernah saya terima. Kita juga sama-sama mengeluarkan buku, dan buku tersebut juga kita pernah dapat anugerah MAPIM dari KPT dan juga anugerah Bintara Penerbitan Buku dari UKM. Sangat bermakna doktor ya. Ya, kerjasama antara kita dari dulu sampai sekarang. Kita sampai ke rakan penyelidik. Yes, betul. Terima kasih doktor. Okay, sebagai penerima anugerah saintis muda negara, apakah makna anugerah ini bagi doktor sendiri? Okay. So untuk saya maknanya adalah sangat tinggi sebab untuk anugerah ni dia merupakan pengiktirafan dan juga penghormatan yang sangat tinggi. Saya melihat anugerah ni sebagai satu penghargaan kepada usaha saya selama ini dalam bidang penyelidikan. So maksudnya dari seawal saya sebagai pelajar dan sehingga kini saya menjadi seorang pensyarah dan juga penyelidik yang memainkan peranan untuk memberi pengetahuan yang lebih baru. So benda ni kita menjadi usaha yang berterusan. So dia bagi motivasi kita supaya kita boleh terus menyumbang kepada negara dengan lebih konsisten dan juga berimpak. Seterusnya, makna yang lebih mendalam sebenarnya adalah anugerah ini bukan sahaja pengiktirafan, dia merupakan satu amanah juga. Selepas kita memperoleh anugerah-anugerah ini, kita sebenarnya memegang dan juga membawa nama sebagai penerima anugerah. So sekiranya kita memegang nama tersebut, kita sebenarnya bertanggungjawab untuk menjadi role model yang baik kepada generasi yang baru, dan juga menjalankan penyelidikan secara berintegriti dan juga memberi impak sebenar kepada masyarakat dan juga menjaga nama baik negara. Saya rasa kesemua benda itu adalah penting selepas kita mendapat anugerah tersebut. So saya harap pengiktirafan ini dapat diteruskan untuk menjadi inspirasi kepada penyelidik muda yang lain. So walaupun perjalanan dalam bidang sains ni tidak mudah dan juga berpanjangan, so saya berharap saintis muda dan juga penyelidik muda di luar akan terus maju dan terus menyumbang dan juga memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Okay. Terima kasih doktor. Selain anugerah saintis muda negara yang doktor masuk tahun lepas, boleh doktor kongsikan sumbangan dan pencapaian doktor dalam kerjaya dalam bidang teknologi ni selain daripada anugerah saintis muda negara? Okay, so mungkin saya boleh mula sedikit juga berkenaan dengan perjalanan saya
sebagai penyelidik. Okay, so seperti yang saya bagi tahu tadi, so saya sebenarnya penyelidikan saya adalah berasaskan sindrom metabolic, di mana kita ingin mengkaji hubung kait dia antara sindrom metabolic dengan penyakit yang berkaitan dengan tulang, so kesihatan tulang manusia lah. So untuk pengetahuan, kalau kita berfikir secara biasa, kita takkan terfikir ada hubung kait di antara, kalau contohnya kita kadang ada seseorang tu mengalami kegemukan ataupun aras glukosa yang tinggi. Saya rasa benda tu kita takkan terfikir sebenarnya dia memberi masalah kepada tulang kita. Mungkin tulang kita menjadi tidak sihat disebabkan oleh masalah-masalah yang lain. So kajian yang saya lakukan masa saya masa melanjutkan pelajaran doktor falsafah tu, saya mendapati bahawa seseorang individu yang mempunyai sindrom metabolik ini sebenarnya lebih cenderung untuk mempunyai tulang yang lebih rapuh dan juga tulang yang lemah. So dekat situ selepas saya dapat hasil kajian tersebut, saya juga merancang satu projek penyelidikan yang menumpukan kepada peranan keradangan dalam proses tersebut, sebab kita perlu mengkaji sama ada apa hubung kait, apa yang menyebabkan individu yang mempunyai sindrom metabolik ni lebih apa sebab dia untuk mempunyai tulang yang lebih lemah. Alright. So idea penyelidikan yang saya rancang yang melibatkan proses keradangan tersebut sebenarnya telah mendapat tajaan daripada Malaysian Torres Science Foundation. So saya mendapat grant sebanyak 15,000 masa tu, walaupun masa tu saya merupakan pelajar doktor falsafah. Yeah. So seterusnya pada masa itu selain daripada mengkaji hubung kait antara kedua-dua keadaan tersebut, saya juga mengkaji tentang kesan tocotrienol. Tocotrienol ni merupakan sejenis vitamin E. So kita mengkaji kesan baik tocotrienol, sama ada dia boleh membantu untuk mengelakkan sindrom metabolik dan juga melindungi tulang. So keputusan kajian juga mendapati bahawa tocotrienol adalah sangat mempunyai kesan yang positif terhadap kedua-dua keadaan tersebut. So dari situ juga kita mengetahui bahawa salah satu hasil yang saya rasa menarik pada masa tersebut adalah tocotrienol sebenarnya mampu untuk membantu mengurangkan aras gula dalam darah, tapi pada masa yang sama dia tidak dapat membantu untuk mengurangkan insulin. So maksudnya aras insulin masih tinggi. So seperti yang kita ketahui semua, insulin merupakan hormon yang membantu untuk mengurangkan aras glukosa darah. So dari situ juga tercetus kedua idea penyelidikan yang seterusnya, iaitu untuk mengkaji pengisyaratan insulin, macam mana dia dapat mengurangkan aras glukosa tapi pada masa yang sama juga melindungi tulang, tetapi tidak mampu, tapi aras insulin dalam badan kita tidak mengurang. So dari segi untuk yang itu, untuk idea penyelidikan yang tersebut, sebenarnya idea tersebut telah dibiayai oleh, maksudnya saya telah berjaya menerima grant untuk FRGS yang untuk kajian tersebut. Dan idea penyelidikan tersebut juga menjadi asas kepada pengiktirafan saya sebagai penerima anugerah L'Oreal UNESCO for Women in Science. Sebenarnya pada tahun lepas, kedua-dua anugerah tersebut datang sekali dan serentak dalam bulan November. So saya juga sangat gembira dan juga terkejut juga disebabkan saya dapat kedua-duanya pada masa yang serentak. So untuk yang tu, yang itu merupakan pencapaian yang terbesar lah bagi saya pada tahun tersebut. So benda tu juga tidak dijangkakan, tapi saya rasa dari segi saya rasa seseorang tu tidak putus asa lah. Sebenarnya benda tu kita macam mana nak cakap, kita
saya mohon tu kalau anugerah saintis muda negara dia adalah kali ketiga. Tapi kalau untuk L'Oreal adalah kali ke-6. Ke-6. Yes. So dengan usaha yang berterusan, ya saya memang hantar setiap tahun. Ya. So dari situlah sedikit sebanyak sumbangan juga. Saya rasa saya kalau dari segi sumbangan yang lain, saya juga giat dalam menjana pembangunan bakat penyelidik. Okay, so dalam kalau dari segi tak kira lah dalam fakulti atau dalam institusi, saya sentiasa bergiat untuk menjadi seorang facilitator, seorang mentor kepada pelajar ataupun kita terlibat sebagai penceramah. So untuk just for sharing ideas ataupun sharing kita punya pengalaman macam mana. So kita bersedia, kalau saya bersedia untuk membimbing generasi muda untuk dari segi apa-apa juga yang diorang perlukan. Ya. Yeah. Sangat menarik doktor. Segala pencapaian doktor terima tu saya ingin ucapkan tahniah. Dan usaha tanpa jemu tu menunjukkan kita akan berjaya satu hari nanti. Walaupun betul. Tak berjaya sekarang, akan berjaya kemudian. Betul. Okey. Okay, doktor, seterusnya seperti yang kita sedia maklum, ekosistem dan perubahan terhadap sesuatu bidang teknologi sentiasa evolve dan berkembang. Apakah doktor nampak ia sebagai satu peluang ataupun kekangan kepada teknologi ataupun penyelidikan pada masa kini? Okay. So, terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya saya rasa saya melihat evolusi perubahan dalam bidang teknologi ini sebagai satu peluang yang sangat besar. Walaupun kita tidak dapat dinafikan bahawa benda ni terus memang ada cabarannya. Betul. So dari segi peluang, saya nampak bahawa mungkin perkembangan teknologi baru ini membuka ruang kepada kita untuk menjawab soalan penyelidikan yang mungkin kita tidak dapat jawab sebelum ni. Sebagai contoh, kalau dengan teknologi sebelum ni, mungkin kita tidak dapat memberi keputusan yang cepat. So sekarang dengan kemunculan teknologi yang berdasarkan data besar, kecerdasan buatan AI ataupun bioteknologi yang kini sebenarnya boleh memberi kita keupayaan untuk menghasilkan penemuan dengan lebih cepat, tepat dan juga dalam skala yang besar. So keadaan ini mempercepatkan proses inovasi dan akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat. So dari segi jabaran, saya rasa keperluan kita akan sentiasa perlu untuk menyesuaikan diri kita dari perubahan yang begitu pantas sekali. Untuk saya suka memberi satu metafora sebagai mungkin kita perlu bersifat seperti air. Contohnya air, kalau you berada dekat bekas yang bulat, so air tersebut akan menjadi bulat, berbentuk bulat. Kalau air tersebut berada dekat botol yang segi empat, so air tersebut akan berbentuk segi empat. So dia maksudnya kita perlulah sentiasa boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. So kalau kita tidak bersedia, kita akan ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi ini. So untuk langkah-langkah yang baik, saya rasa adalah cara pemikiran. So apa kuncinya adalah cara pemikiran. So sekiranya kita melihat perubahan ini sebagai peluang, so maka kita akan terdorong untuk lebih proaktif, melakukan sesuatu yang baru, berinovasi dan juga berkolaborasi. Tetapi kalau di sebaliknya, sekiranya kita melihat dia sebagai kekangan, so kita mungkin terbatas dengan ketakutan dan juga halangan. So saya percaya bahawa perubahan dalam teknologi ini merupakan peluang yang perlu kita manfaatkan. So supaya benda-benda ni kita boleh menyesuaikan diri, so kita perlu menyesuaikan diri, membina kapasiti kita dan juga terus belajar sepanjang masa. Okay, kita percaya dengan perubahan teknologi ni akan bawa manfaat untuk kita dan generasi akan datang, doktor. Ya, okay. Betul. Statistik daripada data enrolment KPT memperlihatkan trend kemasukan pelajar ke program yang berkaitan dengan sains, teknologi serta kejuruteraan di semua IPT yang melibatkan IPTA, IPTS, Politeknik dan Kolej Komuniti telah mengalami penurunan yang drastik dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ni. Apa respon doktor terhadap isu ini?
Saya rasa fenomena ini perlu diberi perhatian yang sangat serius, okay? Disebabkan penurunan trend ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa terdapat cabaran minat terdapat cabaran dari segi minat, persepsi dan juga kesedaran pelajar terhadap bidang STEM. So antara faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kejadian ini mungkin disebabkan oleh pelajar mempunyai tanggapan bahawa bidang ini adalah sukar, perjalanan akademik yang sangat panjang, dan juga mungkin peluang dari segi kerjaya mungkin diorang rasa adalah terhad berbanding dengan bidang-bidang lain. Mereka akan nampak bidang-bidang yang lain seperti ekonomi digital, kreatif, keusahawanan. So diorang akan nampak benda tu adalah lebih menarik dan juga benda tu dapat pulangan dengan cepat dan juga pantas. Okay. So dari perspektif yang lain juga, untuk kita perlu lebih kreatif untuk menjadikan bidang STEM lebih relevan dengan realiti semasa. So ini adalah langkah-langkah yang kita boleh lakukan supaya menarik balik minat mereka. Contohnya kita boleh menghubungkan sains dan teknologi dengan isu-isu kehidupan seharian, pembangunan negara. So mereka boleh nampak dan juga mereka boleh kait balik apa yang mereka belajar dan juga bagaimana diorang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. So dengan itu mereka akan nampak benda tu lebih menarik sebenarnya. So selain itu mungkin dari segi bidang-bidang aktiviti pendedahan awal kepada mereka perlu digiatkan. Tapi saya rasa setakat ni setahu saya memang MOSTI juga memang banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti program 100 kuasa 3 tu. So contohnya program tu adalah sangat menarik dan juga membolehkan para saintis memang terlibat dalam memupuk minat pelajar-pelajar sekolah ni sejak dari awal. So saya rasa dengan aktiviti-aktiviti ini kita boleh membolehkan pelajar tahu bahawa bidang sains ni adalah sangat menyeronokkan. So kita juga boleh sebagai saintis juga boleh memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang baru-baru ni dan juga beliau juga boleh memberi tahu bahawa kerjaya dalam STEM ni adalah bukan satu yang sangat sukar dan juga mempunyai peluang yang besar. So walaupun datanya kelihatan membimbangkan, tapi saya rasa kalau sekiranya usaha dan pendekatan yang dilakukan secara holistik dan juga kolaboratif, so kita mampu menarik balik minat pelajar-pelajar ini dalam bidang ini untuk melahirkan generasi saintis ataupun jurutera ataupun inovator yang baru untuk masa depan negara. Sebagai seorang pensyarah dan penyelidik, apakah pandangan doktor mengenai minat generasi baru terhadap bidang sains ni secara amnya? Okay, sebenarnya hakikatnya generasi muda ni lebih terbuka kepada teknologi dan inovasi. Kerana mereka ni sebenarnya membesar dengan peranti-peranti, aplikasi pintar, media sosial, games. Mereka sebenarnya lebih berada dekat ekosistem sains dan teknologi ni kalau tanpa mereka sedar sebenarnya. So cabaran sekarang ni adalah bagaimana kita boleh menterjemahkan minat ini kepada dalam bentuk yang lebih formal daripada mereka main games, buat dengan peranti, tengok video. So benda-benda ni adalah lebih, kalau tukar kepada yang lebih formal, macam contohnya diorang akan memilih dalam bidang STEM dekat universiti ataupun menjadikan sains ni sebagai kerjaya. So langkah-langkah yang saya boleh fikirkan adalah untuk kita boleh menonjolkan bahawa sains ni bukan sekadar buku dan teori, okay, tetapi sesuatu yang boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dunia seperti mungkin dalam kesihatan, contohnya dalam bidang saya adalah kesihatan, dalam untuk bidang lain seperti alam sekitar, tenaga dan juga makanan. So anak-anak generasi muda ni dia akan mudah tertarik kepada benda-benda yang nampak menarik, fun dengan ataupun sesuatu yang ada impact kepada sesuatu ilmu. Mungkin diorang macam contohnya diorang nak
diorang rasa seronok kalau dapat membina satu robot. So diorang akan rasa benda tu sangat mencabar dan juga sangat fulfilling. Diorang akan rasa macam seronok lah. Mereka juga lebih suka sesuatu yang visual. So sekarang saya rasa sebab mereka dalam generasi ni diorang dari kecil diorang akan tengok video semua tu. So diorang akan tertarik dengan benda-benda yang visual, interaktif dan juga berkaitan dengan kehidupan mereka. So sebagai seorang penyelidik dan juga pendidik, saya rasa kita berperanan untuk menjadikan sains tu hidup dan juga menyeronokkan dan juga relevan. So saya yakin bahawa generasi muda ini akan terinspirasi dalam bidang sains dengan sekiranya benda tersebut dilakukan dengan cara yang lebih menyeronokkan. Ya doktor, saya setuju yang doktor kata sejak lahir mereka terdedah dengan macam gadget, teknologi, games berbanding kita dulu. Betul. Secara tak sedar diorang memang dari lahir lah diorang memang mereka boleh terima. Sepatutnya diorang memang sains memang dalam diri diorang. Okey. Pada pandangan doktor, sejauh manakah bidang sains terutamanya bidang penyelidikan dan pembangunan menjadi pilihan kerjaya bagi graduan pada masa ini dekat Malaysia ni? Okay. So saya rasa mungkin untuk sekarang ni bidang sains graduan ni mungkin akan pilih sains sebagai kerjaya mereka, cuma mungkin kurang sikit. Okay. So ramai yang berminat dengan sains ketika belajar, tapi sekiranya mereka ingin memilih dia sebagai kerjaya, mungkin mereka lebih cenderung untuk memilih kerjaya yang lebih cepat untuk mendapatkan pulangan dari segi kewangan ataupun lebih jelas laluan kerjayanya. Mungkin disebabkan itu menyebabkan bilangan graduan yang memilih sains sebagai kerjaya tu semakin berkurang. So bidang penyelidikan ni sebenarnya memang sangat mencabar, kerana ia memerlukan kesabaran, masa yang panjang. Sometimes saya rasa kita buat kajian, mungkin kita tak dapat kajian, kita tak dapat hasil apa-apa, so kita kena repeat. So benda-benda ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. So disebabkan oleh itu diorang tak dapat nampak benda hasil tu dalam masa yang singkat. Memang tidak boleh dinafikan bahawa sains ni memang memerlukan masa yang panjang, dan juga walaupun fail experiment or anything, gagal anything, so you kena juga repeat dan juga membuatnya supaya you dapat result. Result tu tak semestinya kena positif, tapi walaupun result sometimes kalau contohnya kita dapat result yang negatif, tapi kalau kita boleh explain benda tu, benda tu tak jadi masalah. So dia bukan sesuatu yang kita boleh mesti dapat sesuatu yang positif. Mungkin sesuatu yang negatif juga merupakan satu penemuan baru. Alright. So saya rasa apa yang kita boleh membantu dari segi meningkatkan tu adalah untuk kita perlu memberi ekosistem yang baik, sokongan ekosistem yang baik untuk mereka yang berminat. So sebagai contoh, latihan, insentif, peluang pembiayaan dan juga laluan kerjaya yang lebih jelas. So saya rasa mungkin kebanyakan daripada mereka memang tidak nampak peluang kerjaya mereka sekiranya mereka memilih sains sebagai satu kerjaya. So bidang penyelidikan dan pembangunan ni memang sangat relevan untuk masa kini, dan kita perlu sentiasa memperkukuhkan daya tarikan untuk menyediakan persekitaran yang baik dan juga kondusif untuk graduan muda supaya meneruskan kerjaya dalam bidang ini. Okey doktor, doktor cakap tadi sains ni bukanlah satu perjalanan yang singkat. Kalau doktor boleh ceritakan sikit, berapa lama doktor, paling lama lah doktor ambil masa untuk menyiapkan satu-satu penyelidikan tersebut? Kebiasaannya untuk salah satu penyelidikan, kita sekurang-kurangnya akan mengambil masa, dia depends dengan berapa
sebesar mana ataupun berapa banyak objektif yang anda perlu capai dalam satu projek tu. Kalau you tanya saya, kalau projek tu adalah kecil, dia perlukan mungkin dalam 1 atau 2 tahun. Tapi kalau untuk projek yang besar, dia perlukan masa yang lebih panjang, untuk sehingga 3 tahun, 4 tahun ataupun even yang projek yang lagi besar akan ke 5 tahun. Maknanya bergantung pada Project objektif. size, yes, bergantung kepada objektif. So tapi kebiasaan kita akan sentiasa realistik juga dalam masa membuat cadangan penyelidikan tersebut, supaya benda tu adalah something yang kita boleh capai dalam masa yang diperlukan. Contohnya kalau kita membuat cadangan penyelidikan untuk projek tersebut dalam masa 3 tahun, kita kena lebih realistik dari segi objektifnya, supaya benda tu dapat dicapai dalam masa 3 tahun. Yeah. So tapi secara kasarnya ataupun kebiasaannya, satu projek yang jangka masa yang digalakkan untuk seorang pelajar sarjana adalah adalah dalam lebih kurang 2 tahun, dan untuk PhD adalah 3 tahun. So kita perlu juga merancang penyelidikan tersebut based on time frame yang yang disediakan. Yes. Okey, doktor. Apakah harapan dan permintaan doktor terhadap peranan MOSTI dalam memberikan kesedaran dan meningkatkan minda generasi muda untuk menceburi bidang berfokus sains, seterusnya menjadi seorang saintis dan penyelidik seperti doktor? Okay, saya rasa ada beberapa peranan yang MOSTI mungkin boleh boleh peranannya. So pertamanya adalah MOSTI memainkan peranan untuk sebagai pemangkin untuk mengukuhkan minat generasi muda terhadap sains. Saya percaya bahawa kesedaran ini perlu berlaku seawal yang mungkin, dan bukannya hanya di peringkat universiti dan juga tetapi mula seawal sejak sekolah lagi. Tapi saya rasa memang mesti sentiasa berusaha ke arah usaha tersebut disebabkan seperti yang dibincangkan tadi juga, sebenarnya mesti telah banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh memupuk minat pelajar-pelajar sekolah rendah ni terhadap bidang sains. Okay. Salah satu lagi mungkin aktiviti yang menarik juga adalah National Science Challenge. Saya rasa dia juga merupakan satu aktiviti yang baik yang dijalankan oleh di bawah MOSTI untuk memupuk minat pelajar-pelajar sekolah menengah dalam bidang sains. Saya rasa masa itu adalah masa yang paling baik di mana pelajar juga sebab sekolah menengah kan. So sekolah menengah pada masa tingkatan 4, tingkatan 3, itu adalah masa di mana pelajar akan memilih sama ada akan ke jurusan sains ataupun ke jurusan sastra. So saya rasa dari segi itu, kalau ada pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti pertandingan yang seperti NSC yang saya sebutkan tadi, so benda ni akan meningkatkan minat mereka dan mereka akan menjurus kepada memilih sains sebagai jalan seterusnya ataupun langkah seterusnya untuk mereka sambung pengajian ataupun pelajaran mereka. So untuk program-program interaktif dan inklusif, lebih interaktif, inklusif ni ataupun menyeronokkan dengan aktiviti-aktiviti ni juga boleh menyebabkan mereka lebih peranan MOSTI juga untuk menarik minat pelajar-pelajar lah. Untuk setahu saya program yang Tech Olympic pun akan berlangsung untuk 2025 kan. So yang itu adalah antara program-program yang baik lah. So selain itu, saya rasa MOSTI boleh terus menghubungkan penyelidikan dan juga industri dan juga masyarakat, so supaya pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan boleh nampak laluan kerjaya dalam bidang sains ni lebih jelas dan juga potensi impak kerja mereka. So apabila mereka lihat sains ni boleh menjadi sesuatu kerjaya yang stabil, berprestij dan juga memberi sumbangan kepada masyarakat negara, saya rasa minat mereka terhadap sains tu akan semakin meningkat.
So mungkin dari segi MOSTI juga boleh menyediakan lebih ramai platform untuk saintis ni berinteraksi dengan generasi muda, tapi saya rasa usaha ni juga di address oleh yang program yang 100 kuasa 3 tersebut lah. So saya yakin dengan ada program bangkil, program outreach, so cara ini dapat melihatkan bidang sains ni bukan sesuatu yang jauh tapi dekat dengan mereka, kehidupan mereka, dan juga dia boleh menjadi satu kejayaan yang sangat realistik dan juga membanggakan. So untuk tu saya yakin bahawa dengan sokongan MOSTI kita boleh lahirkan lebih ramai saintis dan juga bukan sahaja yang hebat dari segi bidang masing-masing, tapi mereka juga mampu menjadi penggerak kepada negara. Okey. Betul tu doktor. Okey, seterusnya apakah nasihat atau tips yang boleh doktor kongsikan untuk memberi inspirasi kepada penyelidik dan pembangunan teknologi yang baru bagi mereka memulakan kerjaya dalam industri bidang sains ini? Saya mengamalkan 2 prinsip yang penting dalam kehidupan dan juga kerjaya saya. Pertama sekali, saya sentiasa terbuka kepada peluang yang sedia ada. Tak kira peluang tersebut adalah kecil atau besar. Sebagai contoh, sebelum ni penyelia saya pernah menjemput saya sebagai co-author untuk penulisan buku. Saya mengambil jemputan tersebut sebagai satu-satu peluang dan benda tu sebab sekecil peluang tersebut, benda tu kita tidak boleh menjangka sama ada dia boleh snowball to a bigger impact. So maksudnya benda tu mungkin datang impact yang lebih besar sentiasa menanti kita pada masa yang akan datang. So sekiranya kita pada masa tersebut, sekiranya saya tidak mengambil peluang tersebut, so benda yang besar tu takkan datang ke saya selepas tu. So yang itu adalah pertama. Yang kedua adalah kita perlulah sentiasa berfikiran secara positif dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri dalam apa juga yang kita lakukan. Sometimes kita tidak perlu menang dalam setiap pertandingan, tapi apa yang kita dapat sebenarnya adalah apa yang kita pelajari semasa dalam proses tersebut berbanding kepada kita terlalu melihat kepada keputusan akhir yang kita akan dapat tersebut. So yang itu adalah kedua-dua yang prinsip yang saya amalkan dari dulu hingga sekarang. Sekiranya kalau ada nasihat dan tips yang ingin saya bagikan kepada saintis muda ataupun penyelidik muda sekarang, saya rasa saya ingin menasihatkan juga supaya mereka mereka akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sentiasa bertanya, jangan malu. So kerana penyelidikan ni bermula daripada soalan yang berani. So sebagai seorang saintis dan juga penyelidik, kita perlulah sentiasa berfikiran positif, sabar dan konsisten dan juga selalu meningkatkan jaringan dengan kolaborasi. Contohnya kalau sekiranya sesiapa yang telah melanjutkan pelajaran ke luar negara, sentiasa kekalkan jaringan dan juga kolaborasi bersama penyelia mereka yang berada di luar negara. So yang itu adalah tips-tips yang saya ingin bagikan kepada generasi saintis muda yang sekarang ni, dan juga untuk sentiasa juga berfikir berdasarkan impak. So apakah impak yang besar yang boleh diberikan kepada masyarakat dan juga negara berdasarkan kajian ataupun penyelidikan ataupun kepakaran mereka. Untuk tips yang terakhir adalah kita sebagai saintis ni sentiasalah menikmati perjalanan kita sebagai seorang penyelidik walaupun susah. So sentiasa mengingatkan diri bahawa bidang penyelidikan ni adalah walaupun mencabar tapi dia adalah sangat menyeronokkan. So harap dengan nasihat ataupun tips-tips ni boleh dapat membantu saintis dan juga penyelidik muda kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Okay, sangat menarik tips dan 2 prinsip yang doktor kongsikan bersama kita tadi. Sebelum tu kita patah balik kepada yang doktor ada sebut 3 tahun cubaan untuk menjadi penerima anugerah saintis muda negara. Boleh doktor share, kongsikan dengan kita apakah perbezaan antara ketiga-tiga tahun yang doktor sertai bagi pencalonan ataupun anugerah
saintis muda negara tersebut. Okay, so sebenarnya saya rasa perbezaan sebenarnya untuk yang sebab ada perubahan dari segi penstrukturan kriteria, right? Sebab pada awalnya dia adalah dua kategori, iaitu sains hayat dengan juga sains fizikal. So sebenarnya yang dua kali yang pertama tu, maksudnya dua kali yang depan tu sebenarnya adalah untuk sains hayat dengan sains fizikal yang saya apply. So sebenarnya yang masa saya dapat tu adalah kategori baru yang baru diperkenalkan oleh MOSTI kan. So dia dapat 5 kategori. So saya dapat yang kali ketiga yang masa 5 kategori. So apa perbezaan daripada sebelum ni dengan yang sebelum-sebelumnya yang dengan tahun lepas yang saya dapat tu, saya rasa of course dari segi saya punya borang saya lebih panjang, disebabkan kita kerjaya kita berkembang kan. So of course sebelum ni mestilah apa yang kita ada, pencapaian yang kita ada, yang itu lebih kurang berbanding dengan tahun lepas yang saya menang tu. So saya rasa dari segi kita punya pengalaman, kita punya kejayaan, saya rasa benda itu adalah bertambah. Tapi dari segi penambahbaikan dari sebelum ni, so setiap kali saya menghantar permohonan, saya memang akan tengok balik. So tengok balik dari segi, so setiap kali memang ada penambahbaikan dari segi, sebab pada masa tersebut sebelum ni memang ada satu esei yang 1000 patah perkataan. So kita memang sentiasa setiap tahun yang menghantar tu memang akan tengok balik, update balik apa yang apa penambahan, dan juga kita memang kena menulis semula ataupun mengolah semula apa yang kita tulis dalam esei tersebut. So setiap kali saya rasa kita belajar dari kegagalan yang kita lalui. That's why apa yang saya cakap tu, kita sentiasa menambah baik ataupun buat some improvement to our previous one. So setiap kali apa yang kita buat tu, kita memang akan improve balik apa yang kita pernah tulis. So kalau you tanya saya, memang penambahan tu, improvement tu memang adalah dari setiap tahun ke tahun. Saya rasa benda tu memainkan peranan yang penting untuk saya pelajari dari kegagalan, dan benda tu yang menyebabkan saya menang pada kali ketiga. Dia keyword dia penambahbaikan dan jangan takut kepada kegagalan. Yes. Okay. So that's why untuk saya memang takkan selalunya saya apply apa-apa, permohonan apa-apa, saya akan hantar, lepas tu saya akan tak fikir dia. So just biarlah. Kita jangan terlalu mengharapkan sesuatu ataupun memandang berat sangat dengan kejayaan atau tidak. Sebab saya rasa apa yang kita dapat tu tidak semestinya berdasarkan keputusan yang kita dapat tu. Mesti kita belajar something masa proses pengalaman tu. Pengalaman mengajar kita, Doktor. Ya, betul. Okay, selaras dengan rangka kerja 10 My STIE di bawah MOSTI yang menghubungkaitkan 10 pemacu teknologi seperti bahan termaju, sistem kecerdasan termaju, teknologi biosains dan lain-lain lagi, dan 10 pemacu sosioekonomi. Apakah pandangan doktor mengenai perkara ini? Adakah Malaysia ni di landasan yang tepat untuk menjadi sebuah negara pengeluar teknologi menjelang 2030 nanti? Okay. Saya rasa memang Malaysia berada di landasan yang betul. So rangka kerja 10 My STIE ini diperkenalkan oleh MOSTI, dan ini adalah satu langkah strategik di mana rangka kerja ini menghubungkan antara pemaju teknologi dengan keperluan sosial ekonomi negara. So pendekatan ini membolehkan teknologi sebagai pemacu ekonomi dan memberi impak secara langsung kepada sektor ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. So dia merupakan landasan yang betul, tapi kita sentiasa ada ruang yang boleh diperkukuhkan. Kita mempunyai bakat tempatan, kepakaran penyelidikan serta ekosistem yang baik, yang semakin matang. So that's why Malaysia berada di landasan yang betul. So tapi tidak
dinafikan memang ada cabarannya. So cabaran utama adalah untuk memastikan penyelidikan ini benar-benar diterjemahkan kepada produk, inovasi, teknologi tempatan yang boleh dikomersialkan. Untuk mencapai sasaran kita, sasaran negara kita untuk menjadi pengeluar teknologi menjelang 2030 ni, saya rasa 3 perkara yang perlu dititik beratkan. Yang pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang kukuh sebagai asas kepada produk dan teknologi yang dicipta. Benda-benda ini adalah sangat penting disebabkan setiap produk yang kita nak dihasilkan ataupun dicipta ni perlu disokong oleh pengetahuan ilmu yang sangat kukuh sebelum benda ni boleh diberikan ataupun dipasarkan ataupun diaplikasikan supaya rakyat kita yang akan menggunakannya. So benda-benda itu adalah sangat penting. So walaupun kita nak keluarkan produk ataupun inovasi, pengetahuan tu tidak boleh diabaikan. So contohnya penyelidikan yang berasaskan teori dan juga prinsip yang so-called yang kita panggil sebagai fundamental. So produk-produk ini juga digalakkan supaya tidak overclaim. Overclaim maksudnya kalau contohnya ada certain produk yang sepatutnya tidak memberi manfaat tapi telah dituntut oleh pengeluar teknologi supaya pengeluarnya mengatakan bahawa benda itu mempunyai kebaikan tersebut. So produk-produk tersebut tidak boleh overclaim dan juga perlu mempunyai pengetahuan dan juga pengetahuan yang sangat kukuh. Yang kedua adalah pembangunan bakat. So kita perlu melahirkan lebih ramai saintis, jurutera yang lebih inovatif dan kreatif. So yang ketiga adalah sokongan ekosistem yang baik, dari segi pembiayaan dan juga polisi yang lebih mesra kepada inovasi dan juga insentif. Mungkin insentif ni boleh diberikan kepada industri-industri yang melabur dalam penyelidikan dan pembangunan. Dengan ada benda-benda ni, saya rasa industri akan lebih cenderung atau lebih tend to untuk nak memberi dana kepada dalam bidang penyelidikan dan juga pembangunan ni. So kolaborasi yang erat antara industri, universiti, kerajaan akan mempercepatkan pembangunan teknologi ini. So saya berpandangan positif bahawa sekiranya semua pihak ni memainkan peranannya secara bersepadu, so Malaysia bukan sahaja mampu menjadi pengeluar teknologi tapi pengguna teknologi, tapi juga merupakan pencipta dan juga pengeksport teknologi menjelang tahun 2030. Okey. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada kali ini, apakah harapan dan pandangan doktor terhadap inisiatif MOSTI dalam memperkenalkan anugerah saintis muda negara dalam mengiktiraf sumbangan dan kepakaran saintis di Malaysia? Doktor rasa apakah program ni ataupun pertandingan ini perlu diteruskan pada masa akan datang? Ya, saya rasa program ni adalah sangat baik dan bermakna dan harus diteruskan pada masa yang akan datang. Sebab program ni akan memberi pengiktirafan kepada penyelidik muda untuk menjadikan mereka lebih berinovasi dan terus berkaya, berinovasi dan juga menyumbang kepada negara. So harapan saya adalah anugerah ini tidak dilihat sebagai simbol pencapaian individu semata-mata, tapi dia juga menjadi platform untuk memangkin budaya penyelidikan di Malaysia, dan juga ini juga merupakan salah satu platform yang boleh yang berprestij, yang membolehkan negara kita untuk mengenal pasti bakat-bakat saintis muda Malaysia yang setanding dengan saintis-saintis antarabangsa. So pengiktirafan ini mampu memberi inspirasi kepada generasi muda dan juga penyelidik muda untuk melihat bahawa kejayaan dalam sains ni merupakan satu bidang yang sangat berprestij dan walaupun mencabar, tetapi juga pada masa yang sama juga mempunyai banyak peluang yang boleh explore oleh para saintis. So itu sahaja
dari saya. Dapat buka mata Ya, anak buka muda. mata. Ya. So saintis juga boleh memberi sumbangan yang besar kepada Betul, negara. sangat besar. Terima kasih banyak Dr. Wong Sok Kuan atas kesudian untuk Dr. Berkongsi dengan kita pada sesi Bual Sains Mosti. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton ataupun pendengar. Semoga kita dapat memanfaatkan bersama ilmu serta tips, banyak tips yang boleh kita amalkan daripada perkongsian yang doktor berikan sebentar tadi. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi akan datang dan selamat menonton. Terima kasih.